Kilang tahu di Indonesia guna plastik untuk buat tahu dan ini mengancam kesihatan masyarakat dekat sana. Di satu desa industri dekat Tropodo, Jawa Timur, Indonesia, sekitar 60 kilang menghasilkan tahu yang mana bahan bakar untuk tahu ni dihasilkan daripada campuran sampah sarap yang mengandungi plastik yang sangat banyak. Plastik-plastik ni bukan setakat plastik yang dalam negara, tapi sisa plastik domestik yang diimport daripada luar negara. Lebih-lebih lagi daripada negara-negara Eropah, negara Perancis, Amerika Syarikat, Britain dan sebagainya. Membakar plastik dari segi undang-undang Indonesia memang secara teknikal dia tak dibenarkan, tapi mereka tetap lakukan amalan ni sebab kos dia 10 kali ganda lagi murah daripada kayu. Amalan ni sangat menimbulkan kebimbangan. Yang pertama sebab masalah mikroplastik. Satu kajian yang dilaksanakan oleh Ekoton, iaitu organisasi alam sekitar dekat Indonesia sendiri, menunjukkan bahawa tahu yang dibakar ni mempunyai mikroplastik yang bersaiz kira-kira 0.15 mm hingga 1.76 mm, yang menunjukkan bahawa pembakaran plastik ini menguraikan plastik-plastik tersebut menjadi mikroplastik, kemudian melekat kepada makanan, orang dekat sana makan, dan mikroplastik ni sangat berbahaya bila masuk dalam darah. Dia dikaitkan dengan pelbagai masalah isu penyakit pada manusia seperti keradangan, kerosakan pada sel, kekacauan pada sistem imun dan banyak lagi kesan kesihatan yang masih kita tengah kaji. Selain daripada mikroplastik, ada masalah toksin. Bila kita bakar, kita menghasilkan pelbagai bahan toksik seperti dioksin dan sebagainya. Dan toksin-toksin ini dilepaskan dalam bentuk udara, menyebabkan masalah yang lain pula kepada kesihatan kita. Bayangkan pekerja yang dekat dalam kilang tahu ni menghadap benda yang sama berhari-hari. Apakah masalah kesihatan yang bakal mereka hadapi pada masa yang mendatang? Dan benda ni sebenarnya satu isu global sebab dia melibatkan sampah yang dieksport oleh negara-negara luar masuk ke dalam Indonesia. Seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Daru Setiorini, iaitu saintis dari lingkungan Ekoton tadi. Beliau berkata yang amalan ni merupakan satu bentuk waste colonialism, penjajahan dengan sampah. Sebab ialah hipokritnya negara-negara Eropah yang lebih kaya ni kata nak jaga alam dan sebagainya, tapi sebabkan kos, mereka mungkin ekspor kepada negara-negara yang membangun macam Indonesia, menyebabkan beban pengurusan sisa buangan yang tak seimbang. Indonesia mungkin mengalami masalah kos nak uruskan aktiviti ekonomi mereka, dan tekanan terhadap kos ni membuatkan mereka memilih plastik. Jadi benda ni dah jadi viral agak lama lah, dan pihak berkuasa Indonesia pun dah mula ambil tindakan. Walaupun setakat mana efektif tindakan tersebut masih dipersoalkan. Ada masyarakat dekat Indonesia pun dah tengok dokumentari yang menunjukkan bahawa tahu tu dibakar dengan plastik, tapi mereka masih nak makan juga. Kesedaran kesihatan tu masih belum cukup bagus dekat masyarakat dekat sana. Isu dia, benda ni menunjukkan masalah global dalam kita nak uruskan pencemaran plastik dan bagaimana keadaan ekonomi, penguatkuasaan boleh mempengaruhi bagaimana kita uruskan bahan buangan kita. Sampai tahap dia boleh mendorong industri makanan tradisional untuk amalkan satu aktiviti yang sangat berbahaya terhadap kesihatan kita.